Ya. Umi ngandung Ifang ke? Dok. Apa molek? Dok, Umi nak ngandung Ifang. Kapo molek? Iya, Kang Ifang anak orang India tu. Mana ada? Anak orang India? Dok. Betul, Umi jumpa kat siapa ni tahu. Bukan Ifang anak India. Kalau Ifang anak India ada tanda sini. Dah, tanda tu tak ada masa kecil. Dok bukan anak India. Yelah, tengok Isyari Ifang dalam berita. Tengok ada berita yang nangis tu. Dok bukan dia cari Ifang. Umi telefon dia suruh ambil Ifang tau. Apa? Tengok. Apa lah? Tanya apa lagi? Ha? Tanya apa lagi? Tu bukan nak apa kok. Nak tanya kan? Apa lah tanya je lah. Pandai tak cakap India? Pandai tak cakap India? Dok. Dah kalau Mak Ifang mari ambil Ifang, Umi nak gani? Mak India. Umi kau carilah dengan mak India. Umi takut. Dia bekeng. Dah ada cik lah. Sedih. Sedih ke? Sedih nak ah? Dah Umi dah caji. Padahal Umi ngandung ke Ifai pun tahu lah. Dok. Jom buka tu. Ya. Orang dengar. Orang dengar. Buat tu siapa kah? Orang dengar tu. Orang dengar. Orang dengar. Tengok muka parut kali tu. Dah. Orang dengar. Mana ada orang dah? Kalau Mak India tu mari, Umi marah ya? Ya. Apa? Apa? Ngajuk? Ha? Hey!